Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Balkis melaporkan untuk TV PSS. Pada hari ini berlangsungnya Maharajan Adab dan Nilai 2026 pada peringkat daerah di SMK Rantau Panjang Kelang. Program anjuran KPM ini bertujuan untuk memperkasakan pendidikan Al-Quran di kalangan murid-murid. Terima kasih Balkis. Saya Iman melaporkan dari lokasi. Maharajan ini mempamerkan bakat murid melalui acara tilawah, hafazan dan seni hol. Selain menguji kebolehan, ia menjadi medan untuk pelajar menghayati kandungan Al-Quran. Majlis ini turut dimeriahkan dengan kehadiran tetamu jemputan dan dirasmikan oleh Wakil Pejabat Pendidikan Daerah Kelang. Sepanjang program ini berlangsung, majlis sangat meriah dengan semangat persaingan sihat dalam kalangan peserta. Betul, program ini juga bertujuan untuk memupuk kecintaan terhadap Al-Quran serta melahirkan modal insan yang seimbang. Selain mendekatkan diri kepada ilahi, ia juga menjadi satu platform yang terbaik untuk mengasah bakat murid dan potensi mereka secara menyeluruh, merangkumi aspek jasmani, emosi dan intelek. Assalamualaikum saudari. Waalaikumsalam. Bolehkah saya tahu nama saudari dan daripada sekolah mana? Saya Asma binti Rosli, saya daripada Kolej Islam Sultan Anam Shah. Baiklah, apakah pertandingan yang disertai oleh saudari? Saya sertai pertandingan hafazan. Apakah persediaan yang dilakukan oleh saudari sebelum bertanding? Sebelum bertanding, alhamdulillah saya ada buka-buka Al-Quran banyak kali. Saya pastikan semua tidur, saya hafal dulu sikit dan lepas bangun tidur, saya bangun awal pagi untuk tasmi' semua hafalan saya dan saya datang ke sini, saya masih buka Al-Quran. Sebelum pertandingan, saya tutup. Persediaan yang baik, semoga terus maju ke hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum saudara, bolehkah saya tahu apa nama saudara dan saudari dari sekolah mana? Okay, Waalaikumsalam. Nama saya Wan Ali Fawaludin. Saya dari sekolah SMK Dato' Hamzah. Baiklah, apakah pertandingan yang disertai oleh saudara? Saya menyertai pertandingan tilawah Al-Quran peringkat daerah Kelang. Apakah perasaan saudara dapat mewakili sekolah dalam peringkat daerah Kelang? Alhamdulillah, perasaan saya rasa agak gembira juga sebab ini kali pertama saya dapat terpilih dekat pertandingan tilawah ni. Jadi perasaan saya rasa macam ada peluang untuk mendalami bidang ini. Baik, terima kasih saudara. Diharapkan program seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang bagi melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran. Saya Lutfia Dan saya Kristina melaporkan untuk TV PSS. RP Smart memacu potensi meningkatkan kualiti. Sekian, terima kasih. Bye.